Hai, Assalamualaikum. Berjumpa saya lagi. Nuah sejarah ni, bos. Ada lawan ke? Senggol-senggol dong. Lawak gitu. Jengkel ni. Masuk zona lain, vibe luar biasa. Frekuensi naik, fokus terjaga. Konten raw, style tersendiri. Sekali play, susah nak berhenti. Anwar, Anwar, Anwar. Mind on level up. Like, subscribe, share dulu. Pergi korang. So, sebenarnya saya nak pergi ke Acap S, ke Greek. Perjanjian saya 200k. Ayam diam kejap boleh tak? Perjanjian saya 200k, saya akan orang kata pergi ke Greek. So saya ni kira last content saya dengan Nuara lah. Maksudnya saya dah set up dengan Acap, so tak sedap lah kalau saya tak pergi. So ini kira saya kena pergi juga sebab deal dah lama, 2 minggu yang lepas. So Acap pun dia dah masak-masak semua kan. So Acap, kita nak pergi jumpa, sebenarnya Acap adalah YB Greek. So saya memang teringin nak jumpa YB Greek. So apa-apa pun saya akan bawa Mira. Esok saya akan bergerak dalam lepas subuh pagi macam tu. Saya akan gerak pergi ambil Mira. Lepas pergi ambil Mira semua, saya akan gerak ke Acap lah. So saya maybe akan pergi berdua je dengan Mira. So tolong jangan kecam Apa pun saya nak minta izin dulu dengan Mak Mira. Ini bakal mak mentua saya rasa. Hello, Assalamualaikum Ibu. Busy ke? Tak. Tak busy. Bu. Sihat ke Bu? Sihat. Ni siapa? Ni saya, Nuah. Nuah? Ish, ada apa? Tak adalah Bu. Janganlah buat macam terkejut. Bu macam, janganlah buat macam terkejut. Macam tak, aduh Bu. Buat macam kena. Nuah. Ini Nuah macam. Taklah. Orang nak angkat telefon orang kulim ni. Mestilah dia nak telefon orang kulim. Nak tanya khabar. Kan? Manalah tahu ibu tak sihat ke. Tak adalah. Bu, sihat selalu Yes. Saya nak pergi ke Greek. So saya ingat saya nak ajak ibu sekali lah. Mak ikut tak? Mak Noah ikut tak? Mak Noah ikut tak? Mak Noah tak tahu lagi. Sekarang ni dia nak minta izin bawa Mira dulu. Nak bawa Mira pergi ke Greek. Tapi dalam masa yang sama, ya alang-alang dah sampai ke Greek, betul. Bila dah alang-alang sampai ke Greek tu, saya ingat nak ajak ibu sekali. Ibu kan kat Kulim. Nak ajak ibu sekali lah pergi, orang kata pergi wedding kami. Wedding pula. Pergi konten kami. Sorry Bu. So macam tu lah Bu. Kalau ibu free lah. Bila? Esok. Hari apa esok? Hari Selasa. Apa sampai berapa? Saya kemungkinan perjanjian Melayu gerak lepas subuh. Mungkin saya pergi ambil Mira dalam, mungkin dah pukul 8.30 macam tu, terus gerak lah. Malam kat sana ke balik? Balik Bu. Tu yang nak berdoa awal tu. Balik Bu, esok tu kerja lagi. So macam mana Ibu? Ibu free ke? Sebab ni Mira tak tahu pun yang saya ada nombor ibu. Ya. Aku bagi. Kak Ida bagi. Kak Ida. Dia punya admin So bila saya dah plan-plan gini, alang-alang tu kita bolehlah jumpa sekali kan. Nak
jumpa Gerik kat mana kampung tu? Kejap lagi saya WhatsApp ibu bagi tahu kat mana. Saya pun tak tahu kampung Acap tu kat mana. Ibu ada sebab dana biasalah pergi Gerik tu, tapi kampung tu tak tahu kat mana. Saya pun tak tahu bu. Ini kalau ikutkan ni first time ni saya pergi ke Gerik ni. So saya harap ibu datang lah. Kalau ibu pergi tak paksa pun. Just nak orang kata meriahkan suasana. Tapi ibu jangan bagi tahu Mira pula. Okey. Ibu datang, abah datang. Macam tu je. Buat macam surprise. Macam tu. Faham tak? Yelah, dia tanya macam ibu tahu je. Tak salah pun kan. Kalau macam bakal menantu nak ajak join sekali. Macam menantu mah kemas dia. Ya betul bu. So macam mana bu? Kalau ibu rasa jadi nanti saya hantar location kat ibu. Okey, insyaAllah boleh ke? Sebab esok ayah cuti. Ayah cuti? Cantik. Itu orang kata rezeki. Location kat ibu kalau jadi. InsyaAllah. Semoga permudahkan ibu Saya pun nak jumpa bakal mak mentua. Okey guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ni hari yang saya nak pergi ke Gerik. So sekarang ni saya dengan kawan saya. Dia akan bawa kereta. Dia nak misi rumput lah. Kemungkinan misi rumput. Ya Allah, seatbelt pakai seatbelt. So saya dengan Chong Corner. So sekarang ni Mira tak tahu pun saya bawa siapa. Sebab saya cakap ada lah. So inilah orang kata Allah masih. So kita on dia ambil Mira. So saya nak tidur dulu. Sebentar saya tunggu dia sampai ke Cyberjaya. Okay. So kita tunggu. Tunggu je lah. Tonton je video ni sampai habis. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay guys, saya dah sampai rumah Mira. Sekarang masa untuk saya ambil dia, bawa lagi pergi Gerik. Ni bawa pergi Gerik. Kau relax. Rindunya Mira. Mira. Takkan yang ni Mira pula. So tak nampak. Tak tahu pun siapa kat dalam. Sebab bisa parking macam ni. Sebab dia akan datang daripada sana. Dia akan datang daripada sana. So budak mesti rumput pun tengah tunggu turn untuk potong rumput sebenarnya. Hari ni abang mau potong rumput mana abang? Jauh hari ni mau pergi. Jauh. Dan diam belakang tu. Potong rumput. Mana boleh hantar location untuk mau potong rumput sama abang. Siapa-siapa boleh hantar location mau potong rumput punya. Cantik punya potong rumput. Panjang sikit abang Potong sikit abang. 1 hour later. Nampak dengan Blackpink dia. Kecil. Berat ke tu? Apa yang lain kita je lah. Kita je tak boleh ke? Boleh. Kenapa tak pakai hitam? Not ada je peti hitam tu. Dia kena tukar. Okey. Kenapa lipstick sampai Mira masak. Mana lah Mira sempat nak tengok apa ni jadi kat muka Mira.
Masak. Terus kita boleh tengok konten masak dia pula. Masak. Tak expect je Mira sumpah lah masak. Lawak. Wallahi Mira masak. Mira bangun awal tau. Walaupun kami dah bubar, tapi ni konten terakhir Nuara. Lagi, so korang tonton je sampai habis sebab perjalanan kita nak pergi ke Greek. Itulah perjanjian yang sebelum bubar lagi. So kita kena teruskan juga. Tapi cantik lah ni. Mira segan lah. Segan jangan segan. Mira awkward. So kita dua je, okey ke? Kita dua saja. Ya, kita dua saja. Jom kau ni ikut. Jom kena tengok. Ya. Mira baru nak tengok gelang baru dia. Kita dua je. Kita dua Jom. je. Nak bawa Mira sikit je. Ya. Tapi kali ni Mira duduk belakang lah. Boleh je, tak kisah. Boleh ke? Okey je. Mira okey. Assalamualaikum. Dia kata mak tak ikut. Lambat dia hari ni. Nak letak barang kat belakang? Boleh? Okey. Ha? Sekejap. Sekarang Kat saya nak belakang. siapkan dulu. Boleh? Saya punya princess saya nak siapkan barang dia kesian dia berat Allah. Apa dalam tu macam besar je kan? Kena tahu barang dia barang apa. Main-main ya. So Mira, sebab apa awak kena duduk belakang? Sebabkan kita ada driver. Tapi driver nak pergi isi rumput. Jahatnya. Dia nak pergi isi rumput. Tak apalah. Seorang duduklah depan dengan Datin corner. Datin corner. Datin Wow. belakang. Datin corner. So saya rasa sini keluar. Misi rumput dekat gerik tu. Ya betul. Jauh Betul, je. kira. Dapat job. Dapat job. So kira kita teman dia lah ni. Teman dia lah. Oh, Wah, lain macam. awak Mira bangun hari ni nak kena teman dia. Nama siapa? Jangan tanya nama dia. Oh, tak payah saya nama. Tahu juga nama dia. Mak pun tak tahu. Mak pun tak tahu nama dia siapa. Jangan tanya nama dia. Nuak Mira nampak daripada spek dia tu dia macam tengok belah belakang. Kau tengok belakang kau. Tak, baik. Kita dah sampai mana? Tapah. Okay, saya baru bangun tidur. Yang belakang ni pun sama, baru bangun tidur je. Yang ni tak boleh tidur lah. Ini kalau tidur dah jadi lain dah. Kau sebagai job misi rumput, kau kena fokus. Macam Mira, cik tidur dengan macam kona. Alah, sweet je. Tak lah, semua ada dalam kamera tau. Dah terbukti Mira sandar. Mak ayat juga mak. Mira sandar sana, mak sandar sana. Lepas tu tadi mak sedar tersembam-sembam. Iyo. Kau bawa kereta tak apa-apa duk terkejap tekan brake. Ni macam ni. Dari Ya, tak. Engkau kan naik kuda. okey. Aku buat macam tu sebab supaya korang bangun. Teman aku. Tak, masalah macam budak baru belajar bawa kereta. Dia Korang laju tidur. kan. Laju dia cocok kereta tu kan. Dia break. Dia break. Dah kereta tu depan yang break. Takkan aku tak nak break. Kau tak payahlah break. Aduh. Mak marah. Jom Mak dua kita pergi beli apa-apa yang patut serapan ke apa ke kan. Orang kata buat lapik perut dulu. Orang patut belilah air-air ke apa-apa. Tapi kita tengok saya tak sabar nak tengok Mira masak apa je ni. Jom kita pergi tengok konten Mira pula. Okay guys, kita dah sampai dekat Acap S. Nampak? So maksudnya Acap sambut kita yang luar biasa. Betul. Yang adanya gendangnya di sini. Dah macam nak main Bukan bola. takat gendang, serunding pun ada. Serunding pun ada. Yang bunyi tu. Serunding tu serunding. Serunding pun kita bagi. Jadi, Noah tunaikan janji dia 200,000 datang Greek bersama dengan Mira. Betul. Dan bila saya dah datang, dia pun bukan datang kosong untuk jumpa je. Dia bagi seraf lah guys. Boleh macam. Korang kena tengok, ni memang konten ni kan? Ada konten ni. Mesti seronok punya lah. Betul. Sekejap lagi korang tengok. Noah duduk seperti raja dan puteri dengan Mira. So sekarang ni kita tengah tunggu sikit lagi. Lepas tu kita nak jalan dah. So kalau masih tak sabar dah,
So korang stay tune dan korang teruskan Bukan menonton. stay tune. Stay tune. Oh, stay tune. Tune je. Dia tak ada S depan T tu. Itu yang kereta Stay tune. Okay, Apa So sekarang ni saya pun tak sabar dah nak keluarkan jentera-jentera saya. Baik. Dekat 7,000. Tapi saya tak expect Ajab. Respect. Sebabkan awak boleh membuatkan satu benda yang unik sebenarnya. Ni unik ni. Dalam masa terdekat. Kalau masa 2 minggu lagi dahsyat kita buat. Sepatutnya kita akan ada satu benda lagi. Tapi Noah tahu. Tapi benda tu sebab Noah pun balas lambat. Yang tu dia cancel lah minit. Kalau tidak lagi dahsyat. Daripada ni ketang lepas sana. Kita buat memang best punya. Tapi nak ikutkan balas lambat sebenarnya. Sehari tu awak tak balas chat saya tu. Ingat awak lah atau malam tu awak nak boleh bawa chat balik. Awak lupa tu. Tapi awak lagi lambat tu. Kalau dah 2 hari tak balas. Jadi sebenarnya saya pun first time jumpa Chong Corner. Walaupun dah kenal Noah ni lama. Sebab saya bukan tak masuk kroni ke geng-geng yang lain. Sebab saya dah berkahwin. Jadi Betul. masa saya susah sikit lah nak ikut ganda, Ryan semua. Ni first time saya jumpa Chong Corner juga. Mira pun samalah. Jadi, sama lah. saya pun excited nak jumpa Mak Noah kan. Sebab selalu sembang dalam live je. Betul. Jadi hari ni adalah hari first time. Jadi diorang betul-betul macam artis tak keluar-keluar lagi mak si Noah ni. Dia memang orang kata tengah make up sekarang ni. Tengah make up. Tengah make up. Why not? Jaga-jaga dekat gerik ramai duda. Dia tanya saya tadi tu. Chong Corner pilih yang mana? Yang Tua atau muda? Yang muda lagi berbisa, tua lagi enaknya. So kita ada Chong Corner dan Mira. Tapi aku rasa tak Chong Corner lagi famous daripada aku Ajab. Betul. Ni dalam live ni Chong Corner. Itu dia Mira yang dengan Chong Corner. Malu lah dia. Aduh. Jangan malu Mak Mira. Cantik lah Mak. Ha? Dah boleh turun. Jangan pegang. Tapi sana. Awak kena pandang sana. Pandang sana, tengah sana. Awak kalau pandang belakang dosa. Ya. Dah pegang ni. Apa benda ni dua? Chong Corner. Keluar Chong Corner, keluar. Pembarisan. Nak memang kena Kena standby. Aku dah dah kena standby ni lah. Dah macam ya Allah. Dah macam pengantin baru. Ya Allah. Ajab. Apa yang kau cuba buat ni? Dah macam pengantin baru. Ya Allah. Ya, apa ni? Ya Allah, Ajab. Dah macam pengantin baru dah ni. Wow. Payung. Panas pinggan nanti. Panas pinggan. Saya tak tahu, saya ada 2 je payung. Boleh masuk kat sini? Oh, masuk kat sini? Dia putih-putih sikit. Oh, masuk kat sini. Aku sini apa? Ada kek. Ada kek. Ada kek. Wow. Comel. Wish. Ni gambar Noah. Saya jumpa dah. Wow. Sumpah lah. Ya Allah. Mira. Lah, mak pun teriak juga. Allah. Dia datang gerik, dia bukan setakat datang jumpa saya. Kita ada momen. Wow.
Alang-alang dah sampai Greek ni, jumpalah dengan mak dan ayah sekali kan. dekat Dah tak kan. jauh tu. Memang adventure. Sebenarnya kita nak buat kat bus stand mula-mula. Bus stand. Tapi tak buat bus stand, tengah-tengah buat majlis halau. Tengah-tengah buat ketang majlis balik. sudah. Jadi saya tempat yang strategik lah kat sini, tak ada orang kacau. Tapi ni memang strategik betul ni. Ya. Bukan biasa-biasa lah. Dia Kalau- macam penonton pun ada. Budak-budak datang tu. Tunjuk. Oh, ramai. Dia orang tahu Noah dengan Mira datang kan. Wih. Ya Allah, budak-budak sekalaja. Lemon. Yang ni memang gempak ah. Mira ada nak cakap sepatah dua kata? Mira terkejut lagi ni sebenarnya. Sebab dia tak bagi tahu. Mira dia suruh migrate je. Dia kata bawa je lah apa yang ada. Dia kata macam tu. Betul. Mira jadi blur nak buat konten apa. So Mira tak prepare. Tak prepare, tapi nak prepare apa? Mana lah Mira tahu. Kot lah nak kena pakai elok-elok sikit ke. Elok dah ni. Kan lah Mira macam Bagi ni. Noah dah cukup elok dah ni go. Elok dah. Tapi aku lebih minat bagi aku duduk sebelah congkongnya. Dah marah nanti. Alah kalau yang ni dia pun tak kisahlah. Congkongnya ada orang masak malam-malam. Com, buat kopi com. Okey. Siap. Aduh. Jam. Tapi kau ni ingat lepas tu kena panggil aku bapak tau. Habis kalau aku kencang? Ha sudah. Ha. Weh, risau. Risau aja tu Okey. Jadi balik ada minta cakap apa-apa Noah? Tak ada. Kalau tak ada, kita nak Noah dengan Mira duduk situ. Kita ada sedikit persembahan di depan ni. Weh, sumpah tak expect. Ada. Persembahan apa ni? Dapat standby. Ada, duduk je. Ush. Siap. Ui. Pusing untuk Aku tak prepare yang tu. Nampak kau sebut dah itu berapa orangnya? Boleh lah sini tengok dulu. Kejap je. Oh, kejap je. Okey, kejap je. Dia ada yang muda. Dia ada yang B40, ada T20. Kita bagi yang B40 dulu. Sekejap lagi kita bagi T20. Ni anak Melayu ke, anak Cina ke, semua anak saya. Duduk tengok aja konten ni. Yang penting terhibur. Mira, Noah duduk situ. Congkona minta mak kunci tak cukup bajet. Peruntukan tak banyak. Kita tak cukup tang kerusi pula dah lupa. Dia ada. Jadi Mira dengan Noah duduk, jangan rapat sangat, jauh sikit. Takut nanti kena kecam. Jauh-jauh sikit. Kalau dah sah tak apa. Okey, jadi Mike pergi ke Noah. Noah tengok. Macam menarik macam ni. Ni macam tepi pantai pun ada. Mana ni? Tengok ni. Yang ini muda sikit ni. Yang ni muda sikit Ini mula sikit. Kita tua dah. Oh. Ikut package. Yang tadi tu macam risau ah. Ni macam hangat. Dia ni garang, kena garang. Kena garang. Dia nak pula. Puno. Sikit je. Cap, cepat sikit ni, Cap. Tak sempat lah, Cap. Berutut ke? Berutut. Macam kumpul panda. Habis. Tahniah Mira sebab dah capai 200,000 Terima kan. kasih. Sebab Noah betul-betul nak tolong Mira. Dan kita pun tengok Mira pun bagus orang dia. Kita tolong Mira dan seronok sebab dia orang baik, kita tengok orang baik. Noah pun orang baik, jadi orang baik kita kena tolong lah. Kau jangan lupa teruskan subscribe dan support diorang berdua. Okay je.
Jadi kek ni kita buat tanda appreciate lah. Dah capai target 200,000. Betul. Kan. Perjanjian. Janjian. Apa yang mampu kita buat ini je lah setakat ni dengan masa yang terdekat ni kan. Tapi saya tak expect lah dengan Acap dia akan set up benda-benda macam ni. Sebab saya cakap dengan dia, datang dia nak jumpa je. Lepas tu borak-borak kata, dia kata tak gempak. Tak gempak. Tapi sebenarnya ada lagi satu sebenarnya. Tapi ada masalah Betul. kritikal sikit. Sejujurnya sepatutnya dia ada kompang sekali. Waktu tu datang tu kompang iring, tapi sebab budak sekolah rendah kan agak rushing dan masa yang sangat singkat ni tak sempat lah kita nak set up macam tu. Yang mana ni adalah jadi harap orang Ini dah okey dah. Yang kau kata dengan payung terjun tu ada? payung terjun tu ada dia dekat dalam pokok tadi. Dia salah dekat pokok taman belakang. Dia dekat pokok taman belakang. Okey, boleh potonglah sian kat com corner dengan ibu panas kan. Boleh potong. Tapi yang ni pun lebih daripada yang Mira expect sebenarnya Noor. Ya ke? Ya, Mira tak expect macam ni. Kira hebat. Tak, Noor pun tak plan ni yang kek ni. Yang kek ni ni dia. Ini orang yang tu lah kalau boleh plastik ganja sikit kan. Orang yang terima letak kasih. tempat ni. Orang-orang gerik boleh cari lah. Terima kasih. Last minute. Oh, Boleh tak ambil faham. lah. Ni apa? Ada nama kot. Nama dia apa? ni. Dia bukan. Ha? Kek orang lain dia ni percaya. lain. Oh. Yang ni. Abang ada ni. IG belakang tu tiup bukan betul. Ni. Tiup belon. Ah. Belon. Makin banyak modal makin banyak belon. Oh, tiup belon nama dia. Tak ada nama lain abang Okey. Boleh potong. Okey. Okey, Mira potong. Alamak, Mira segan dah. Jangan segan. Oh, nak post. Mira memang tak tahu Mak Mira ada kat belakang Mira tak tahu sebab Mira WhatsApp group family tadi. Mira cakap tengok tu Acap tengah live tu. Mira tak tahu dia buat apa kat adik. Dia pun kata hebat tu. Dia pun reply dalam group. Manalah Mira tahu. Inilah reply dia. Dia kata hebat tu, hati-hati begitu nanti balik elok-elok. Tapi kejap lagi kita akan ada ke tempat lain pula. Tarik. Kita akan beri tempat yang Ini tak plan ni. Ni Noah pun tak tahu sebab datang jauh-jauh mesti belum makan kan. Belum. Kita akan makan. Wih, ni bukan ni je. Ya, bukan Ni je. Saya ni kalau orang datang kat tempat saya layan macam menteri. Oi, pandai mak oi. Macam puteri. Bagi kat adik-adik tu. Sebab Atas. kalau makan dekat kedai warung tu normal. Ini kita makan basah-basah. Wih. Bawa baju siut. Tapi bukan basah lain tau. Kita makan dia akan basah. Yeah, boy. Suka mak. Kejap lagi kita tengok kat mana. Wush. Gerik. Dia ada tempat menarik. Cuma orang tak obat tahu. Kau pernah pergi kak? Belum, aku pun belum pernah. Aku pun mungkin first time pergi ni. Dia pun gerik pun tak pergi macam mana. Sebab tempat ni dia kena tempah guys. Dia tak boleh main sebarang ronong nak pergi. Datang Tapi mak suka mak makanan-makanan kampung kat situ. Ni budak-budak saya ni. Kalau diorang tak ada siapa nak undi saya. Ni yang duk undi saya ni. Yang duk belakang-belakang saya ni nama dia Anya ni Acik. Ni tak tahu nama ni kecil pun tak tahu nama. Ni first time jumpa seperti bodoh ni. Yang ni B40. Ni di dia tengah-tengah. Mana sudu tadi? B60. Tu yang bawa tiup ni. Jadi inilah orang belakang kalau kat Gerik ni. Kalau Noah nak tahu, orang-orang kuat aku dorang ni. Apa-apa je aku call dorang mesti ada. Anything. Ada sudu? Noah nak apa cerita je. Tapi bukan pasal pelajaran lah. Pelajaran semua tak pandai. Tapi kalau bak kereta rosak, tayar nak tukar ni. Tu bahagian tukar tayar. Semua ada. Ni tukar tayar. Tapi ni dia tak senyum kan sebab dia tak dengar tau Noah. Sebelah ada dia bekak sebelah. Dia sebelah bekak, dia tak dengar. Jadi kan Noah nak cakap kena pergi belah kiri. Betul ke? Kalau apa-apa dengan dia kena bawa belah kiri. Kanan. Confirm lah. Sebab dulu kami pernah berniaga dekat event. Kena tampung dengan gajah lah. Bukan waktu kecil dia lahir. Mak dia tidur semut masuk telinga. Tak, serius lah? Tapi bagus. Ni orang kata dia bukan setakat tu lah. Dia drive kereta aku kalau pergi mana-mana dia lah. Dia bawa. Cuma itu pernah nak pergi Johor, pergi Singapura. Aku yang nak ketahan immigration tu. Aku cakap kau nak kiri, dia tak dengar, dia masuk kanan.
switch. Kita betul tau. Oh ya? Kita betul. Aku cakap tapi ni betul tau. Memang telinga dia tak dengar sebelah. Tapi jangan seronok sangat. Oi, Jangan seronok sangat. ni. Memang dia jangan sebelah, jangan seronok sangat. Tak adalah dan kau cakap-cakap Aku tak apa. Aku dah jadi macam tanya tau. Tapi dia memang kelakar lah. Macam yang ni dia patut lahir kat Manchester United. Tapi Ni bukan main bola. ayah main bola tu lah. Apa nama dia? Hanya. Bukan nama yang main bola. Siapa dia? Pilo. Pilo. Tak kata pilo tak pilo ni. Apa? Tapi ni daripada Apa sih dia ni? ni Yaman kot. Lepas tu rambut dia, waktu tu kat Manchester United sempat abad colour kat rambut je. Lepas tu keluarnya kat gerik juga lah. Okey. Yang ni aku terkejut ni, kecil-kecil dah pandai main muzik. Noah tanya nama apa mak dia? Nama siapa? Muhammad. Apa? Muhammad. Muhammad. Oh, nama pendek. Dia pun lupa nama dia kot. Jadi apa perasaan Noah sampai di gerik ni? Ini kalau dapat tempoh sebulan mungkin kita akan buat funfair. Kita bubur wayang pusing semua kita bubur ni. Wayang pusing, kita bubur roll apa yang kita langgar. Ni yang langgar. Sebab apa? Mungkin waktu Apakah? Noah duduk situ tadi tu, macam corner dengan Mak Mira boleh main langgar. Gedegeng. Tapi saja nak bagi tahu Acap, memang tak boleh cakap apa lah. Tapi cantik adik. Ya, aku nak tunjuk sikit. Okey. Buat peluh. Mesti rumput ke? Mesti rumput mana je? Spek dah macam mesin rumput tadi. Tinggal nak mesin rumput kita ada barang tu tak? Kalau nak buat konten mesin rumput kita masih ada. Mira nak pegang. Tak misi rumput pun dah berpeluh dah. Macam Mana mana? kalau misi rumput tak misi rumput pun dah peluh siang kat dia. Pandai bagi pasaran sekarang. Dengan kata John Connor pun ada YT Dia tapi cuma tak ni lagi. monetize. Bukan tak dalam konten lagi. Apa? Dia dengar cerita dia nak buat macam mandi gajah. Tahu saya anak gajah. Dia nak bagi mandi gajah. Aku cakap anak gajah. Nak si anak gajah. Kejap. Tak. Yang ni kalau sebelum John Connor nak mandikan gajah, kita bagi training mandikan ini dulu. Yang ni dia jinak sikit. Dia tak buah sangat. Dia tak ada tendang ke apa tadi. Yang ni token nasi Arab kat Gerik. Oh, kan. Dia kedai dekat kampung. Aku lupa lah nak order, tak boleh rasa bawa balik kan. Oh, tak apa tak rezeki lah. Boleh bang buka kedai? Ambil lah. Ada, belum lagi. Dia buka malam, buka petang. Jadi sekejap lagi kita akan bawa Noah dengan Mira, John Connor, Mak Mira semua ni kita akan makan dekat satu tempat lah. Mana? Tempat ni dia rare lah kalau Gerik ni orang kata kalau So aku follow belakang kau je? follow belakang aku je. Sebab orang kata kalau ride mesti pergi situ punya. Oh, budak motor? Makan mesti basah. Highway ada? Ambil ada. Ada highway sih? Apa tu? Sebenarnya kami dah bercakap telefon semalam. 1 jam. Call siapa? Kau ibu. Oh, bukan main. Bukan main. Call cakap apa? Kami adalah borak-borak. Eh. Kacip sikit kan mak kan? Oh, mak pun terlibat dalam kes Mak ni? tak ada, mak tak ada. Mak tak tahu apa-apa. Patut mak duduk diam tadi. Cuma saya call Kak Ida. Kak Ida bagi nombor ibu dan kami deal. Ni Muhammad Farhan. Siapa? Farhan? Ahmad kes sini. Amar yang hari tu dah. Ya. Ya Allah, hai lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Tak nak jumpa. Ni sebenarnya korang bakal adik ipar saya. Dia awal. So terima kasih kak pada siapa Mak Mira dengan Ayah Mira dan adik-adik dah sokong daripada belakang. Kuat juga supporter Mira sebenarnya. Dia bukan daripada viewer je. Bukan daripada viewer je, daripada family pun. Datang daripada Kulim. Dekat je Kulim dengan Gerik. Mula saya tak nak ajak pun. Mula tak mau ajak? Tak nak ajak. Tak, bukan hari biasa. Ayam
tergarang tu kalau cakap macam tu. Apa? Kami dah borak pasal baju Melayu lah. Sebab bukan tak nak ajak sebab apa? Yelah rasa macam menyusahkan. Ni kita punya konten je sebenarnya kan. So dia nak ajak tu kita rasa macam yelah hari biasa takut kerja ke apa. Kebetulan rezeki. Sebab tu orang kata kita mampu merancang hanya Tuhan yang menentukan. Cuti! Bukan setakat cuti saja, berhenti! Demi Mira, berhenti kerja. Esok mau masuk kerja balik. Bukan biasa-biasa lah. Berhenti sehari lah. Esok kerja balik. Nampak kebetulannya. Lepas tu ni Nuak bayar duit minyak dia pakai macam mana? Pandai-pandai lah. Siapa suruh berhenti? Tak adalah. So itulah semalam ni kau ibu cakap gitu. Lepas tu ibu cakap, oh ni bakal menantu. Saya cakap tak lah bu, biasa je. Bu jangan macam ni bu. Lepas tu ayah pula. Ayah nak cakap telefon tu, siap pakai baju Melayu. Senang tak visi pun. Nak pakai baju Melayu, nak pakai kopiah semua. Lepas tu cakap, ya jangan macam ni lah. Segan. Tak apa. Menantu punya pasal, boleh. Saya selit sikit. Saya sebenarnya seronok tau tengok Noah ada kat tempat sekarang ni. Sebenarnya kalau orang nak minta tolong saya ni kena berbayar tau. Sebab saya pun influencer. Tetapi sebab Noah tak ada. Sebab kita kenal Noah ni dah lama tau. Ya, mak Noah ni saya dah kenal lama daripada apps lama. Betul. Jadi kadang-kadang kita lupa kenapa kita boleh berjaya. Kenapa kita boleh berjaya Noah? Sebab adanya kita. Salah. Sebab ada doa yang tiada hijab. Doa yang tiada hijab tu ialah daripada ibu dan mak kita lah. Daripada seorang ibu ni macam mana pun dia akan doakan untuk anak-anak dia. Lambat atau cepat je rezeki tu datang macam Mira kan. Mak mesti doakan punya. Jadi macam mana pun naik, macam mana pun tinggi, jangan lupalah dekat yang melahirkan kita. Kalau ada ayah kita kan, ini adalah harta yang tak ternilai lah. Jadi Noah, jangan dah naik ni lupa diri. YB! Mak engkau ni kau kena sayang sampai bila-bila. Dia nak support engkau kat YT, kat konten, jual perfume pun dia ada tau. Hari tu sampai 2 pagi tak tidur. Tolong jual perfume. 1 pagi. 12 Jadi seronok tengok diorang berjaya. Kita support. Okey, tu je lah. Betul. Tapi terima kasih Syak sebab kita sebenarnya saya kalau nak kira kan boleh dikira jumpa Acap ni berapa kali je? 3 kali je. Oh ya, baru 3 kali. Pergi Brunei. Pergi event dia ni hari ni. Ke Brunei je nak potong sikit. Sebenarnya saya bukan nak bangga diri, tapi saya memang takkan lupa kawan lah. Ke Brunei tu, diorang nak influencer dan yang famous saja. Betul. Tentu saya tak famous pun. Time tu Noah tak famous langsung. Tapi saya bawa juga Noah, saya paksa. Waktu tu orang semua kanda. Turun bas semua tak gambar. Noah suruh orang buat tak tahu je tu. Noah, cerita sikit tengok turun tu Noah. Tak malu. Orang Brunei dia punya support lain macam dia punya crowd. Cuma time tu Noah belum AI. Belum AI lagi lah. Noah turun dia orang ingat yang bagi burger. Buka je pintu bas. Ada orang tahan tak? Siap buka laluan. Sampai pintu lift buka laluan. Aku cakap ada orang Brunei ni. Noah tu kan je dia masuk senang. Tapi tu dulu kan sekarang Noah pergi Brunei. Dia mau ingat lah. Tapi lain. InsyaAllah. Tapi tamu tutup. Dah nak ni kita nak pergi ke mana tadi? Awak saya? Saya nak bawa dia orang pergi makan dekat Greek ni. Macam mana kita tahu? Tak boleh bagi tahu kat anda, tapi tempat tu dia rare. Dia akan basah-basah lagi. Dia bukan basah merepek. Kita makan yelah, maksudnya sejuk mandi ke? Tak kira lah, tak boleh sekarang. Mandi sungai langat pada. Tapi tu tak makan, ni sambil makan. Kau langat ni kat Greek lah. Baik. Okey, kalau macam tu kita dah tak sabar nak ke sana. Jom, kita dah panas dah, nampak dah berpeluh-peluh dah. Betul. Ni Allah, peluh tapi cover perut. Cover perut. Peluh dah ni. Masuk YT Dia ni tadi tahan nafas tau. Kalau kamera pusing sana. Okey, jom kita pergi makan dulu. Baik. Okey guys, kita dah sampai mana? Kita berada di nama tempat ni Air Beruk. Air Beruk. Ya, tapi tempat makan ni nama dia Castella Cafe. Air Beruk. Air Beruk, tapi beruk dia ada. Nak tengok beruk dia? Mana? Tengok atas. Tu beruk dia. Jadi kita berada tu kat atas. Beruk dia kat atas tu. Tu beruk dia. Jadi kita tempat ni memang nama dia Air Beruk Noah.
Masih mencari beruk. Ha. Nanti tengok konten ni jumpa. Sumpah. Sumpah dia ada. Memang kenapa? Memang banyak beruk apa? Tak pernah pula konten ni ada Aku beruk. kat rumah aku banyak beruk. So, Eh. aku dah boleh buat ni air beruk. Ha. Yang tu. Air beruk dua. Bukan? Ada? Daun beruk. Ya, sebab dengan beruk aku tu suka makan daun. Beruk makan daun. Suka makan daun. Saya tak tahulah pasal-pasal haiwan ni sebab saya bukan macam Noah. Saya lebih kepada foundation, skincare. Jom kita masuk dalam jom. Sama-sama. Sebab tapi Nana. Tapi anak dia tak sihat. sebenarnya hari ni sepatutnya saya tak ada tau. Betul, Tapi dia tak ada sebenarnya. Betul. anak saya tengah sakit yang kecil tu. Tapi Betul, Nana anak sanggup berkorban. Dia pergi SP seorang-seorang dia drive. Saya nak settlekan janji saya dengan Noah dengan Mira dulu. Sebab saya nak dorang berjaya lah. Saya seronok tengok orang berjaya ni. Kan? Kita balik SP ni. Lepas settle makan-makan, saya mandi-mandi, saya balik SP lah. Doakan anak saya sihat, dua-dua tu. Muhammad Adil dengan Adra. Betul. Sambil-sambil tengok YT ni. Jadi tu sekejap lagi. Cuma itulah sepatutnya Nana ada. Oh tu. Kan? Kalau Nana ada saya lagi happy lah sebab saya ni seorang yang sangat sangat sayang kat isteri saya lah. Saya nak Alalan ni masuk YT Masuk. Saya nak tahu satu YT tengok ni semua. Saya sayang isteri saya. I love you Adriana Afendi. Memang gentleman. Walaupun dia tiada di sini tapi namanya tetap terpahat di hati. Ada jedak-jeduk ni jedak-jeduk ke? Ada. JJ. Cuba ajar sikit JJ macam mana? Tak cakap JJ nanti dia edit. Buatlah yang tu apa macam pick-up apa kau selalu buat tu. Oh tu JJ pedas semua. Buatlah tu. Kata AI team. Ah, Buat tak boleh? Bukan boleh je. Tapi Noah nak tahu tak kadang-kadang Noah mungkin nak partner dengan apa? Dengan orang lain tapi dapat orang lain dapat lain. Tahu sebab apa? Sebab Tuhan tak bagi apa yang kita nak. Tuhan bagi apa yang kita perlu. Jadi Noah perlukan Mira. Walaupun dah bubar tapi nama kau masih relevan sampai sekarang tau. Jom kita makan kat air beruk. Mira masih orang kata daripada pagi tadi sampai Mira sampailah Mira dah. Ini semua plan acap ni. Itulah tu. Saya tak Mira segan dah pula. tak tahu ni acap buat macam Buat ni. ni janji apa ni? Bukan janji macam mana. Okey, kita janji Mira datang jadi nak hutang jumpa. budi tau. Nak jumpa je. Tak expect pula yang dia nak pergi bawa air beruk. Uish. Sumpah semat siap. Duduk dekat lautan tak pernah makan kat dalam sungai kan? Uish. Gitu. Aku nak kau tangkap ikan pakai tangan kat sini. Wah. Ikan Noah. Air beruk. Air beruk. Air beruk. Dia nama je beruk tak ada. Dia nak hama jahit beruk janji dia beruk. Oh. Itulah niat nak buka. Makan lah kat rumah kita. Ada memang kita akan masuk. Bukalah sipah. Oh ya. Kita makan kat sini. Weh, ni dia orang angkat. Kadang-kadang kalau makan geli-geli tu yang terkejut ikan gigit tau. Sumpah lah dia ikan. Ada. Apa boleh ada ikan sungai? Aku bukan risau apa. Mak aku ni dia pantang nampak sungai cap. Tahu-tahu dia pergi tiruk je. Tak tahu. Ni. Tu mak kau duduk atas tegur. Mana macam corner ni? Tak tahu. Bruk. Aku risau. Aku dah mula risau. Mak boleh berenang? Mak aku? Push. Mak aku kan cakap apa? Menyelam. Bila Noah cakap macam tu aku dah mula takut Noah. Sebab takut kita tengah makan ikan. Mana congkona tu tengah berenang kat ujung. Aku risau. Tak situ dalam tu. Tiba-tiba kan rakit ni dia terikat tau. Tiba-tiba tengah makan ada benda lalu depan ni. Congkona seorang-seorang. Sudah. Aku takut ada seorang join. Mak Mira. Duk kayak tu. Tapi sini memang selalu buat pertandingan kayak apa? Kiri, kanan, kiri. Sini orang buat. Yang seorang kiri, Dia seorang kanan. Dia gerik ni sungai panjang tau. Dia buat sini sampai sana berata-rata lah. Oh ni main buluh. Ada sini aktif benda ni. Cuma aku yang tak minat ke arah ni. Jadi hari ni Mira first time makan kat sungai. Uish. Noah walaupun sungai dia tak pernah makan kat sungai. Betul. Kecuali dia bungkus dia duduk kat sungai makan tu lain lah. Betul, Dia memang berendam sekali lah. Ini siap bergendam ni. Dia kena tempah tempat ni. Dia tak boleh datang mengejut. Jadi kalau orang luar datang kat Greek ni boleh datang kat Castella Cafe ni. Dia memang khas untuk dia kena order tempah. saja. Yes. Selalunya ride motor lah orang nak pergi. Ni kalau street ni kau pergi Betong Thailand terus ni. Tempat Betong Ryan selalu pergi. Ryan pergi. Sini ke Betong 40 minit je. Duduk sini je Greek ni. Bukan. Sebab ni aku dah dia. Okey. Kan kalau macam ni pergi Betong. Aku ada bawa pasport. Apa yang kau berminat sangat nak ke Thailand ni? Tak ada lah. Bukan. Jangan. Makan. Tapi nak tanya lah Noah. Apa yang kau minat sangat kat Mira ni? Sebab dulu aku tengok balik konten FYP kan sebelum kau masuk AI. Kalau masuk AI kau nak pilih Mira. Sebab apa? Sebab apa? First aku sebelum aku masuk AI kan aku memang jumpa dia dekat Kau dah pernah jumpa? kat KLIA. KLIA? Oh yang pergi Brunei tu kan?
Bukan. Sebelum aku pergi Thailand. Thailand. Kau pergi Thailand juga? Kenapa kau jumpa Mira? Oh, sebab sekali dengan Ryan semualah dengan Kanda. Yang semua dengan tentu dengan semua. Lepas tu dia buat konten. Dia tentu part dengan siapa? Ihim Saya sebenarnya saya dah jumpa Giga Micap. Sebenarnya memang dah lama. Tapi tu kami selisih. Lepas selisih tu saya pandang dia. Lepas tu dia pandang saya. Lepas tu? Saya klik mata. Lepas tu dia kelip balik? Tak. Dia buat apa? Kata ni. Tentu macam saya kata short sikit keluar. Dia ingat pekerjaan kat Lagis kot. Lebih Dekat kurang. KLIA kan? Lebih kurang. Kalau Lebih kurang. Yang awak tengok gambar yang awak letak tu, posting yang awak buat tu memang betul tu. Oh, time tu lah. Ah, Oh, kena. Yang tu aku tak tahu semua budak yang buat tu dia pilih. itu betul tu. Dia yang pilih. Itu bila kau buat tu aku macam, wih, sumpah lah. Sebab poster tu, gambar tu gambar first aku kenal dia. Dia semua benda Tapi terjadi tentu aku tak pasti tegur pun bersebab. dia. Tak tegur? Tak. Takut sombong. Bukan. Lepas tu? Time tu aku macam, Mira. Akhirnya satu ni kan. Lepas tu, Kenduri kan dia masih suruh tanya aku pilih siapa. Aku pilih Mira. Tetap. Kenapa kau tak? Selalunya orang selalu pilih Rina, Aisyah. Kenapa Mira? Sebab aku rasa aku ada insting ni. Ada chemistry Chemistry sebab sebelum aku masuk air. Sebab lepas aku masuk air pun nampak dia ada chemistry dia. Dia macam orang kata senang bekerja. Walaupun sekarang ni dah berubah, aku nampak lagi chemistry tu. Dia ni bukan chemistry je ni. Apa? Mak ayah dah. Bukan Sedangkan ni mak dengan ayah pun mak ayah kat atas. ayahnya tak ada. Ayah. Ayah Tapi best lah mak sporting macam ni Betul. kan. Support. Bukan senang kau dapat benda macam Ni ni. lagi satu maknya tanya aku semalam aku call maknya. Ya, Kan ya, aku ya. call kau tu. Aha. Aku call maknya, datang ke? Ayah cuti ke? Cuti kata dia, berhenti. Aku dah Berhenti terkejut. kerja terus? Berhenti kerja. Oh, sehari sebab je. nak datang AI apa nak Greek ni. support anaknya. Berhenti. Resign kerja. Resign sekejap sehari je. Sehari cuti lah. Cuti lah. Bukan berhenti kau ni. Cuti. Kenapa macam Mak Mira sanggup datang ke Greek ni jauh juga sejam lebih tu kan? Cuba bagi sepatah dua kata. Jauh juga tu. Sebab ada CS dia. Sebab ada CS dia kan. Sebab ada CS dia. Betul. Betul lah nak tanya betul. Tapi betul pun. Semalam dia ada cakap nama kau. Ya. Bagusnya Acap. Oh, ianya mak selalu tengok live saya kan. Ada. Tak masuk AI pun famous tau. Kau memang famous aku cakap. Cuba bagi tahu yang kau menang apa? Saya adalah pemenang TikTok Live Award 2024 dan juara Musical Lawak 2025. Tapi itu kena kecam tu. Sebab atas pentas tak kelakar tu. Di TikTok dia lain, atas pentas lain, gugur kan. Betul. Tapi alhamdulillah. Tapi kelakar dia dia mungkin tak kelakar sebab orang tak kenal kau. Betul, bukan. Atas pentas ni dia lain. Dia kita kena skrip. Betul ada Kita skrip. bukan spontan kan. Betul. Macam Noah ni pun kelakar. Ni kalau kau balik Bangladesh ni, orang memang sambut kau gila-gila. Kau punya punchline ni kan. Kadang aku pun tak faham. Pernah borak dengan dia. Dia kalau apa kan, dia kata ambil barang ke? Tapi dia suka. Aku pun dia cakap ni. Mira apa yang kelakar? Tak, memang kelakar. Aku dah Apa ni? dia je faham. Noah nak PSP punya ni nak buat kompang tak? Aku borak dengan siapa ni? Lepas aku kata dia ambil barang ke? Takkan kot badan elok je. Sial ambil barang. Tengok laut, tengok Wah. laut. Dalam buluh tau. Uish. Petai dah. Ada. Mak, saya sejujurnya saya tak makan benda-benda ni. Tapi sebab saya tahu ada mak ibu makan benda-benda orang lama ni kan. Saya order lah. Saya biasa makan daging wagyu. Lobster. Ayam kamaya. Tak ada. Saya makan je. Tu ikan tu. Semua ikan sungai. Ni botang kat tadi ni abang ni. Bukan. Itu bukan ikan sungai. Bukan. Itu kata ikan apa? Ikan apa? Tak kenal ikan dah. Ikan apa tu? Kata ikan apa? Cencaru, cencaru. Ya, cencaru kuda. Dia bukan sungai. bukan laut. 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 Acak ni apa? Air kalau tak cukup cedok bawah je lagi Ni kalau macam air sirap tak cukup, cedok je air bawah ni. Cedok je air bawah ni. Dia ambil je, tambah. Kalau nak lagi bekat ambil belah aku, air kaki aku. Stop it. Get some help. Lagi bekat kan? Oi, dah sampai lah. Jadi ni panglima kita tadi lah. Jadi jom kita sapa dek. Jom kita tunggu makanan Mari. dulu. Jom kita lagi saya review makanan. Tak, mak aku dah mula kata syok sekarang. Mak Noah dia tak boleh tengok air sungai. Betul. Aku risau. Tiba-tiba aku tengah makan-makan. Noah, macam kau mana? Dah lah. Sudah berenang pula. Itu aku risau. Mira, tolong tengok-tengok sikit Berenang tak apa, aku takut yang dia buat gimnastik yang kaki ke atas. Kaki duduk atas dah, cuba tangan. Tak balik lah. Tak balik lah. Tapi muka mak bersih
94. Ui, bayar mak aku tu. Oh, sama sebaya. Mak aku 65 tu, 65 lebih kurang. Lebih kurang lah. Tapi Ada rasa nak cek ganti baru tak, Mak? Ganti baru, tak payahlah. Tak larat. Nanti tengah tidur orang kata apa, nak kopi lah, nak biskut lah. Penat kan? tak, aku cakap lah, nak cari umur 20. Sebab kalau ambil sebaya, takut batuk dah kencing dah. Switch. Dah terkencing. Sudah. Ya, tolong je tukar pampers ni. Sudah. Dah kerja pula nak kena Dah pampers. jadi kerja, betul. Baru lepas tukar pampers. Oh, dia boleh tengok tu. Rehat-rehat lah. Tapi boleh je. Tapi macam Noah cakap. bagi? Noah bagi? Aku bagi tapi umur 20. Oh, aku tak bagi. Tak, aku Aku 20. takut kalau dapat bapak baru dia ambil harta mak aku. ni kalau aku dapat bapak baru nak ambil harta apa harta pula ni? Kau kena faham sebalik tu umur 20 tu kau faham tak bagilah tu. Oh, memang tak logik lah. Tak logik. Tapi jangan Noah tiba-tiba 20 ada nak lagi. Aku okey. Tapi aku bagi tahu awal, mak aku tak ada harta. Kata dia nak apa lah. Tak ada harta. Ada. Corok ni bawah tanah. Adik tu adik Aku lah. rasa mak dah tak sabar ni. Jom kerja mak. Sabar jap. Aku dah mula risau sebenarnya. Mira pun dah mula kata syok. Dia kalau nampak sungai ni, dia macam dari hari tu lagi. Dia dah mula kata syok kau tahu. Sebab apa? Dia macam nak berenang je. Ni aku dah risau dia. Tengok ibu dia. Uish, dia macam tu. Nampak dengan baju kurung tu. Mak Noah dia kata kaki dia tak nak basah. Dia dah masuk kena sungai. Macam mana caranya mak tunjuk? Cara tunjuk sikit. Oi! Ni kalau mak aku sembam dah ni. Mak aku dia buat je tu tutup kat bawah. Mira, tunjuk sikit cara. Yang betul. Tapi tak rendam, tak rasa lah dia punya nikmat makan kat sungai tu. Betul. Lah nak rendang kena pakai kaki semua. Ui, Sekejap lagi terjun. Jadi kita nak makan. Turun lah. Nak buat naik atas ke? Turun. Jadi putera kat atas. Mana yang beruk? Ni aku Tak ada nama tempat Jaya Beruk. Elah. Tapi kalau nak tengok betul. kita tak ada beruk, kita ada Godzilla. Kita ada Godzilla. Godzilla kan ada muncul dari air kan? Dia hari buat satu ada yang What? Bro, what are you talking about, man? Aku pula rasa excited lama tak pergi sungai ni Noah. Kenapa? Sebab aku pun jarang tau mandi sungai apa. Last aku mandi sungai lama lah Taman Gerik tak ada air. Hari-hari aku pergi Beruk ni mandi sungai. Oh ya? Ni pergi main sungai ni memang selalu orang mandi? Selalu lah. Dia tak ada pacat sini. Dia kat sungai ni dia ada ikan Nemo. Ui, betul. What the dia ada ikan Nemo. Ikan apa yang kepala benjol tu? Flower horn. Kan, korang tak percaya kat Gerik ni dia lain sikit aquarium dia. Kalau korang datang, korang akan rasa. Saya tengah kan. Lepas makan, bangun jari hilang 2. Tapi mana jari lagi 2? piranha. Ikan piranha makan. Piranha selalu kat Brazil kan? Kat Brazil. Asal-usul dia Gerik. Stop it. Get some help. Ada orang makan kaki hilang kat sini. Betul. Dia datang terakhir ni. Sumpah. Betul. Tak sumpah lah. Tapi betul. Janganlah gila kau Gerik ada ikan piranha. Seram ni. Tapi piranha memang ada. Ikan pacu tu ikan piranha. Tapi ikan Malaysia dia tak bukan, dia pemangsa tapi dia tak gigit orang. Oh, aku tak pandai Ikan lah. import juga. Koi Aku takut borak-borak banyak-banyak. Aku order memang kat diorang je. Kita dua tak ada ni. Okay guys. So kami makan dulu. Lepas habis makan ni kami borak sikit. Lepas tu nak tanya soalan-soalan panas sikit kat diorang ni. Bagi ada game sikit lagi ni. Lagi, jom. Kau stop weh? Asal dia gigit aku dah. Banyak yang Wih, jangan dia main lagi banyak. Banyak tu. Sumpah sedap. Dah dengan ada ikannya. Oh, ikan sebarau macam bela je. Aku tak ekor ikan. Habiskan ikan, daging. Habiskan. Habiskan.
Habis gatal-gatal sikit Gatal. Mira kenyang Mira? Nasi merah mak ambil. Mak tambah 3 kali. Uish. Ya. Ya, mak tambah 3 kali nampak. Habis ulang. Pandai nambah ya. Pandai menambah. Pandai lah. Uish. Laku. Lepas tu dia pergi balik, orang dua tidur je tak? Ni, tak habis jangan bangkit ha? Deal lah. Okey, deal. Deal lah. Okey, ibu sama tak ha? Mira jangan gelak-gelak. Kamu sekali. Mira habis? Habis jangan Uish. bangkit Mak tahu. Uish. Siapa bangkit dulu bayar. Dia kata dah mak ambil banyak. Tim. Siapa bangkit dulu bayar. Siapa bangkit bayar? Biarlah yang datang hujan ribut melanda. Tak bangkit? Aku akan jadi orang elak. Aku dah tengok bil tadi. Kena tengok bil lah. Dah. Dia tengok dia. Sebab tu aku mula muka aku dah tak sedap hati. Betul dapat pucat ni. Orang je dulu kan. Mak makan ni rezeki. Mak, seorang jap. Nampak sangat nak suruh ajak dia. Alah, nak suruh ajak dia je. Yang lain semua. Dah pandai sekarang. Tapi memang sedap. Gentle. Tapi orang ada boleh mandi Lepas makan kau boleh bawa baju spare terus mandi. Maksudnya kau kalau orang datang sini kalau dah bawa baju spare nanti dia orang mandi lepas makan. Oh, tempat lain pula. Oh. Allah nak kena tarik dah pula. Oh, lain kerja. Banyak kerja. Neymar. Neymar siap. Neymar Malaysia. Saya memang suka. Ni. Daripada tepi nampak je Neymar. Nampaknya ada dia kak. Namanya apa? Neymar lah. Neymar lah. Neymar anak perempuan ke? Aku AI ada seorang. Aiman lah. Apa Aiman lah? Ini macam ada nama lah agak. Gila lah. Neymar. Boboyot. Habiskan boboyot tim sini macam licin ke? Kena tukar bulu. Oh, iya ke? Wah, dalam ni ada ikan tau. Aku tunjuk kau main ikan macam mana. Kau buat baju ke? Tak, sini aku tunjuk. Tak, basah gini. Tak bawa apa ni? Lagi. Dalam Muhammad. Cetek. Dalam. Kau tahu lah siapa duduk gerik. Sini. Lutut je. Elak luar tu kata. Barat dada itik A few moments later. Dikit tak apa no. Pasal kapek je. Lacap. Tadi punyalah dia nak celak kaki, tak nak sana. Macam ni. Jap, kau bawakan rakit untuk aku tu. Rakit, bagi rakit je. Kau bawa rakit tu. Boleh lah. Dia datang jalan bawa tak parah. Aku rasa kau ada. Ada. Ni kalau kau tu bawa ni dia. Cokoknya kau nampak? Woi. Dia pantang sebab kau sudah kacang. Dia pantang benda-benda ni nampak? Dah mula goyang ah. Kenapa bontot? Macam ni. Dapat. Wuih, dapat. Mana? Kejap lah. Wuish. Dapat dah. Berat. Kan batu. Aku mati-mati dengan ikan tadi rumah ada gerak-gerak ni. Kalau kau boleh dapat yang kau tak ada go. Takkanlah aku orang je. Tarik lah. Tu, sana ada ikan dalam bawah ni. Dia ajak mandi pula, datang trip nak kena mandi sungai culu langat pula dah. Tak boleh. Tak boleh ni. Habis bro. Lagi habis dulu. Okey. Sekarang ni Congkona nak gulung dengan dari cerita. Nak gulung dengan acap
Dia nak gulung dah. Dia mula nak start gulung. Nak gulung ke? Nak injut. Oh, nak injut. Alah, nak injut. So, sekarang ni dah lari plan dah sebenarnya ni. Ini last plan. Tiba-tiba aku pun gedah ni. Tiba-tiba ajak mandi pula. Ya pun Allah. last mandi sungai 10 tahun lepas tu. Tapi main kat belah sini je lah titik-titik. So sekarang ni dia memang rasa macam memang bukan rasa lari plan, memang betul-betul lari plan. So sekarang ni Awak nak tolak saya ke? Nak panas jaga-jaga tau. Kat ini bukan kat ikan, badak pun ada. Badak kat sini bergendam tau. Macam dah tadi ni. Ada buah. badak berendam. Jaga-jaga. Yang kau makan kuih raya. Bukan, tu kuih badak bergendam. Badak berendam. Ini betul-betul. Oh, ni betul. Yang ni tak boleh panas, ni kena pakai jala. Okay, tadi. Sekarang dah lagi konten. Lagi konten. Mira, tengok. Mira ibu ayah aku tengok dia bapak engkau nak kena dia. Ayo ni mak. Cik tenggelam ni. Tenggelam ni. Janganlah main-main. Nyari-nyari berlaku teknik tu. Okey, Cik. Sekarang kita ada cabaran Cabaran. Cabaran untuk sebab saya datang. Pandai-pandai kan? Tak tarik je. Dia tak payah tarik je. Payah lagi. Nak tarik kan? Pistol letak kat dada. Kita ada kuat. Oh, ini getah apa ni? Oh, kita kejar. Senjata dah bagi. Wush! Jangan salah pandang ha. Ada satu benda. Takut jadi aduh. So ini salah satu cabaran yang orang kata luar biasa. Ya, So, kita nak tengok. Kita ambil lah cabaran untuk orang Greek ni. Sebab kalau Noah tak boleh buat, aku boleh buat. Tapi aku akan bagi budak-budak aku buat. Aku nak train diorang lah. Diorang tak payah lampu boleh buat. Oh, shoot. Tengok ikan dulu. Tengok dulu ikan. Aku follow. Tembak. Okey ada. Aduh. Dalam. Tu. Ini cabaran yang ya. Kalau Noah dapat saya bayar makan. Serius ah? Noah dapat saya bayar makan. Aku dapat seekor je. Ekor je. Berat nak 2 kilo. Makan ah. 2 kilo. Berat nak 2 kilo. Berat 2 kilo. Mana nak dapat? Berat 2 kilo. Dah macam memerang dah. Dia buat sungai ni macam dekat langat je. Dapat. Ini cabaran dia baca bang. Okay guys. Okay guys, kita tengok cabaran asap es kepada Noah. Dia boleh dapat ke tak? One eternity later. Aku dah kena buat title, kau kena buat title. Salah satunya kau tengok ni. Salah satu slide lah. Pendaje. Nampak? Macam tak ada je. Dah rapat macam tu pun nak nampak. Satu. Lepas tu kau bagi kat budak dia. Budak dia kata pun tak boleh surrender. Budak kau pun surrender je. Macam mana? Acak ni. Sekejap, saya tangkap. Kau boleh tak dia. Dia dah kat 120 kilo. Macam tak dapat lagi kau. Aku dah kau mana? Kejap. Yang ni. Hilang. Bawa balik. Buat sendiri. So sekarang ni Syap bukan nak cakap apa. Salah satu kau sabotan aku. Kau slide macam tak ada. Ada, aku boleh tangkap mana tunjuk. Tahu kau memang boleh sangat. Tapi sakit tu je kau berenang tu. Tapi situ kau bagi tengok situ bapak dalam dia. Tak mau aku. Dalam tu. Kau angkat depan. Apa dalam tu? Betul. Dalam. Tapi tak berhati lah, macam corner tak terkejut lah.
Tak, dia nak terkejut dah tadi. Dia dah cakap, sini dik, Google. Sini. Dia amat teruk. Tak expect siap je kau. Ya betul. Tapi orang cakap mak, jangan tengok sangat. Yang orang kata OL punya berusia. Dia cakap yang tu kan. Dia memang kau yang dapat kan? Memang dapat. Ya. Dia biasa kalau turun mesti dapatnya. Ya, kau tak percaya kan? Mak, nak buktikan tak? Tak payah. Saya tak ya. Nampak? Ada memang malam basah tu. Konten kita hari ni nanti tapi nanti boleh aku datang next lagi. Boleh. Aku akan buat satu malam untuk dorang. Kita pergi mana dorang kata tempat. Dorang tahu lah, dorang tahu. InsyaAllah. Mira sini. So, kita sebelum habiskan konten ni, Cap, kita ada satu jap. Apa dia? Kejap. Barang on the way. Barang? Kau ingat kau je pandai surprise dengan kami. Kami pun surprise dengan kau lah. Tapi saya harap Noah dengan Mira seronok lah datang ke sini kan. Yang ni je kita dapat sajikan dalam masa terdekat yang sangat singkat waktunya. Betul. Dan harap makanan yang disajikan pun Sedap, memuaskan hati. Sedap. Sedap tak? Sebab saya makan pun sedap. Cuma Bu, saya ibu kecewa. sedap bu? Wah sedap. Saya cuma kecewa satu je. Congkona tak terjun tadi. Aku nak tengok congkona gulung dia. Tak, aku tapi kalau tidak dia memang pandai lipat belakang. Oh, lipat belakang boleh? Boleh. Kaki sebelah je tu. Dia pandai tapi aku cakap dengan dia jangan tunjuk. Jangan apa? Jangan tunjuk. Nampak? So sekarang lepas sikit mat. So sekarang ni saya rasa sampai sini je. Apa pun terima kasih kepada ibu, ayah, lepas tu adik-adik Mira. Adik Mira adik dulu. Adik, lepas tu pada ni lah. Geng-geng kru geng-geng gerik ni. Siapa? Acap S ni. Tu ada orang yang ada. So saya akan kalau ada tak ada apa-apa, saya akan hadir lagi sekali Cap. Betul. Cinta cakap mesti hadir punya Cap. Untuk memanah